Nama saya Puan Mas. Saya tinggal di Puchong lah. Saya kenal Cik Ikas ni menerusi kawan baik saya. Saya dah berurusan dengan insolvensi. Cik Ikas terus ambil dah punya daftar number file dan dia uruskan. Dan dia dah uruskan from A to Z lah. Sebelum tu saya pernah pergi dekat satu NGO ni. NGO ni kata dia boleh selesai kes saya dalam masa 3 bulan. Dalam masa 3 bulan tu memang tak ada apa feedback lah. Walaupun sekali dah di call. Lepas tu kita yang tunggu dia call kita. Saya bayar sebanyak 8,000. Yang saya bayar pada Cik Ikas tak banyak. Plus minus about 2,000. Cik Ikas uruskan kes saya tak lama. Dalam start bulan Jun tahun lepas. Ya, actually sebenarnya lebih lagi cepat. Tapi saya yang lambat hantar dokumen. Banyak sangat tertangguh-tangguh. Patutnya lagi awal lagi saya dah boleh settle rasanya. Cik Kas memang buat kerja cepat lah. Saya dapat call daripada Insolvensi Selangor 2 minggu lepas. Saya pun tak sangka masa tu cuma hujan lebat. Rezeki Allah nak bagi rasanya. Saya rasa macam dapat tawaran haji pula rasanya. Bila dia dapat call kata saya dah bebas. Sonok sangat. Saya tu call Cik Ikas. Lepas tu dia nasihatkan saya betul pergi insolvensi, beli CJ dengan bayaran RM10. Dan CJ tu akan dapat, dia beritahu akan dapat dalam masa 5-6 bulan. Siapa-siapa nak berurusan dengan Cik Ikas ni, don't worry. He is a loyal man. InsyaAllah lah, trustworthy. Saya rasa siapa-siapa yang ada kes ni yang dah lama-lama tu, carilah orang yang dapat bantu. Actually bukanlah untuk kita, tapi kita rasa release sebab kita dah lebih daripada hutang, daripada bankrupt. Bukan sebab yang kita buat, mungkin sebab-sebab lain. Pada sesiapa yang ada masalah bankruptcy, bolehlah hubungi Cik Ikas. InsyaAllah dia boleh tolong from A to Z. InsyaAllah. Semungkin Allah akan mudahkan.